betapa bahayanya biometric MyCard Digital ID. Biometric MyCard Digital ID adalah salah satu cara fitnah Dajjal pada tahun 2030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu syahadah. Aku terpanggil untuk buat video pada pagi ni, pagi-pagi buta lepas subuh ni, sebab aku hati tak tenang. Sebab semalam petang aku telefon mak aku dia kata hari ni dia nak pergi buat IC. Semua baik. Sebelum nak buat IC tu, call Azizi dulu. Azizi nak bagi tahu jangan buat IC yang baru yang My Digital ID. Buat IC yang style lama je, tukar alamat je. Jangan buat yang ada scan mata, ada scan ibu jari apa semua. Digital ID tu bahaya. Sebab nanti yang itu bila kita tak ada, kita sakit, kita apa semua, orang lain tak boleh nak tolong keluarkan duit. Sebab dia kena scan mata kita, kena scan ibu jari kita. Ini semua agenda Dajjal nak kawal manusia nanti. 2030 dia orang nak buat sistem ni. Dekat ATM apa semua, nanti ada scan mata, ada scan ibu jari apa semua. Dia orang sebenarnya tak nak kita keluar duit apa semua. Dia nak kita vaksin apa semua. So kalau kita tak lengkap vaksin, kita tak boleh nak keluar duit, nak apa semua. Bahaya digital ID ni. Mama pakai IC lama je, nanti just tukar alamat je. Nanti suruh cakap kat orang tu, pegawai tu, saya nak buat IC yang lama je. Jangan buat digital ID, scan mata, scan apa semua tu, scan ibu jari. Sebab benda tu nanti dia akan menyusahkan kita dekat hari. So aku jadi tak sedap hati sampai dah ke subuh. Aku bangun pun aku tak sedap hati. So aku try call mak aku untuk bagi tahu kalau boleh jangan buat My Digital ID yang My Card baru, yang biometrik, yang scan mata, scan ibu jari apa semua. Kerana inilah perangkap fitnah Dajjal sebenarnya, di mana inilah bentuk kawalan Dajjal, sistem NWA, di mana kita ada scan mata, kita ada scan biometrik, kita akan di tracking 24 jam. Kita tak boleh keluar duit ATM apa semua. Kalau kita sakit, kita apa nak suruh anak tolong keluarkan duit, siapa-siapa adik-beradik keluarkan duit, tak boleh, sebab kena scan mata, kena scan ibu jari. At the same time, benda ni juga adalah salah satu bentuk paksaan dan kawalan nanti. Apabila dia orang suruh vaksin yang baru, kau tak vaksin, dalam digital ID kau ada tulis kau tak vaksin, kau tak boleh nak keluar duit, kau tak boleh pergi ATM, kau tak boleh beli barang, tak boleh itu ini. So aku bagi tahu kau, biometric MyCard Digital ID ni adalah benda yang akan berkait nanti dengan 6G, dengan vaksin dan teknologi yang diorang akan sumbat dalam badan-badan kau. Inilah bentuk kawalan Dajjal kita, dan inilah sebenarnya fitnah-fitnah Dajjal yang dahsyat yang akan berlaku kepada umat yang dibawa oleh demokrasi, dipaksa oleh Melayu-Melayu demokrasi, menteri, jabatan-jabatan, pegawai-pegawai yang tak tahu sebenarnya, tak nampak benda ni secara jelas. Kerana hati kita kelam, akal kita gelap, sebab kita tidak ada mata hati, dipenuhi dengan dosa, dengan tak solat, dengan riba, dengan tidak ada taubat. Jadi kita tidak nampak fitnah-fitnah Dajjal apa semua ni. Kita hari-hari ustaz ulama bercerita fitnah Dajjal seperti semut hitam atas batu hitam di malam yang gelap. Semua pandai bercakap, oh fitnah Dajjal ni fitnah yang terbesar apa semua. Tapi tunggu Dajjal keluar baru kononnya. Padahal Dajjal ni dah ada dah beribu tahun ada dah, bagi arahan je kepada tentera-tentera dia. Oh, British Freemason, orang-orang demokrasi ni tolong jalankan agenda-agenda Dajjal ni. Inilah vaksin, inilah digital ID, inilah demokrasi. Kufur, mengundi je jadi kufur. Hari ni ramai yang mengundi kat Johor menyambut hari menjadi orang kafir, tolak hukum Islam, ambil hukum British, jadi kafir dekat Johor ramai-ramai. So aku nak bagi tahu kau, biometric MyCard ni adalah satu perangkap Dajjal yang kau akan nampak nanti. Bila dah 3 tahun, 4 tahun baru kau nampak apa aku cakap ni betul. Macam mana aku cakap vaksin dulu bahaya,
Dah 6 tahun baru kau nampak benda tu betul-betul bahaya. Dulu kau nak tangkap aku, kau orang sihir aku sampai aku stroke. Kau orang boykot aku sampai hilang kerja, aku di pulau, di macam-macam. Tapi lepas 6 tahun kau nampak apa aku cakap benda betul. Dan sekarang ni aku cakap kau biometric digital ID MyCard ni adalah satu benda yang bahaya. Dia akan memaksa kau vaksin, dia akan scan tracking kau, apa kau belanja, apa kau buat, apa kau kat mana, apa semua. Inilah dia, the whole concept of singularity, yang di mana inilah konsep yang Dajjal nak bawa. Singularity, semua orang connected, everything is connected. Kau di dalam satu network AI yang dia boleh tracking kau, dia tahu apa kau belanja, dia boleh scan mata kau, dia boleh scan ibu jari kau, apa semua. Kau tak boleh keluar duit kalau tak ikut apa yang dia nak. Vaksin, tukar agama, makan babi, apa semua, kau kena ikut, baru dia boleh keluar duit, boleh apa semua. So please, bukalah mata hati, bertaubatlah kembali pada Allah. Baca surah Al-Kahf sebelum solat, nak salam tu, sebelum salam akhir tu, bacalah Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil jahannam wa min fitnati mahya wa mamat wa min syarri fitnati masihi ad-dajjal. Hanya dengan taubat, zikir, dengan doa macam ni, surah Al-Kahf, baru kau nampak apa yang aku cakap. Kalau kau orang tak buat benda-benda ni, kau akan cakap aku gila, dan kau rasa kau lah yang paling betul, kau lah paling genius. Tapi aku bercakap benda yang betul, nak selamatkan kau orang. Allahu Akbar. Tolonglah, tolong. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, salam satu syahadah.